Alhamdulillah. Kena perut. Allah. Kat depan. Assalamualaikum dan selamat pagi kawan-kawan. So trip aku pada hari ini adalah untuk mencari siakap di pangkalan Sungai Cik Rahmat, Pantai Remis. Masak lagi tu. Saya nak beli barbecue tu. Balik masak. So sekarang dalam pukul 9.30 pagi. So air belum pasang lagi. Jadi kita orang setting dulu lah apa yang patut, sementara nak menunggu air pasang untuk bot keluar. Okey, ini tekong kita, Encik Ali. Okay, hari ni aku bersama dengan Eddie ataupun geng Hutan 06 dan juga Abang Muzani. So air dah start pasang, kita orang dah ready untuk keluar. Jadi perancangan kita orang pada hari ini adalah casting siakap dengan udang hidup dan menggunakan gewang. Okey geng, kita gerak dulu untuk ke spot. Kita jumpa kejap lagi. Okey, ini spot pertama kita orang. Kita orang menduga di tepian sangka yang ada dekat sini. So malam tadi dikabarkan hujan lebat dan ribut lah. So pagi ni air agak keruh. So kalau kita tengok dekat situ pun geng-geng sangka ni tengah baiki sangka diorang lah, ada sedikit kerosakan. Siapa punya? Saya punya. Tengok baru. Oh, jelek korang. Oh, pakai baru. So aku punya joran pagi ni still sunyi lagi lah. Tak ada lagi sebarang sambaran. Ada structure ke saja buat itu, tak ada apa ke? Tu tiang. Ada. Okey, ini tekong kita strike. Kita tengok apa hasil dia. Okey, dapat MJ. Tekong ni pas tekong. Okey, aku pun ada dapat ketukan tapi tak sangkut pula geng. Okay. Okey, kali ni di pula strike. So kita tengok apa hasil dia. So Eddie pun dapat MJ juga geng. Aku dapat lagi ketukan kali ni tapi tak sangkut lah. Kena cukai kepala udang. Yang masa udang lagi tadi.
Okay, spot pertama tadi semua orang dah ada strike kecuali aku lah. So hati tengah hitam sekarang ni. Jadi kita orang berpindah ke spot lain pula. Okay, ni spot yang kedua. Mana dia makan? Duk tengok telefon dia tahu. Tahu-tahu bergerak. Saya dah sangkut dah dengan Eddie tadi. Ha. Dia cakap, oh sorry Eddie. Lepas tu saya lepas tali Eddie. So Eddie strike kali ni menggunakan teknik lampu. Alhamdulillah. Saya sekidaman, sekidaman. Alhamdulillah. Jadi dia mana? Padahal bukan lain ikan tu. Tengah-tengah tu bukan lain ikan. Ikut ni je. Itu asrat. Diam-diam. Okey ni dia tengah-tengah ni. Lepas betul. Oh ni ada melentang kan kayu? Dia ada 3 batang lain satu. Lepas dia tu. Lalu kau tinggi bawah, lalu kau batang tu. Ini kalau banyak betul kan? Kena sampai 22 ekor. Jadi ni saja. Aduh, bang kasih lagi bang bagi tangkupnya tadi. Tunggu. Dah buat tengok telefon lagi tadi. Okay, time ni dalam pukul 2 lebih macam tu lah. Aku still tak ada strike lagi. Kawan-kawan dah bersilih ganti strike kan. Abang Muzani pula strike casting gewang. Jaga-jaga fly fast. Tidak. Wah. Cancel. Mari. Allah. Tak ada. Alhamdulillah. Saya sedap juga. Eddie. Grip. Ada. Okay, apa-apa kita bergambar dululah untuk kenang-kenangan. Tak. Right. Tadi aku casting gunakan udang hidup, tak ada ketukan. Jadi aku tukar pakai gewang jugalah untuk kali ni. Saya satu Syidan. Kita siap. Oh, okey. Saya. Ya. Yang pertama bang jangan kata lepas jangan. Gendor tali.
Alamak. Silap. Alhamdulillah. Masuk terus. Slam dunk. Akhirnya. Slam dunk terus. Macam. Hati dah hitam. Tak ada nakam. Tapi mantap lah bang. Alhamdulillah akhirnya lesen pertama aku hari ni. Time ni lebih kurang pukul 3 lebih jugalah. Dia ada je kan? Oh. Dia dapat lagi tu macam tu. Negara pelampung ni. Gambar ni. Allah. Release dulu. Nak bergambar juga. Untuk kenang-kenangan. Tolong. Janganlah tarik. Kecil sikit. Ingatkan strike udang galah rupanya kayu dah. Alamak rindu je. Tak masuk rumah. Ni dia. Dia berapa? Bawah. Gerak. Hah? Gerak. Oh. Banyak kali aku bihun ni. Sebab petang ni angin agak kuat jugalah. Depan ni makan. Ambil depan ni. Mana ranggut. Okey, cantik. Ini ada bau kat sini ada tai tu. Oh, bahaya. Ha, basik. Alhamdulillah. Aduh. Saiz. Alhamdulillah strike kedua aku hari ni. Saya boleh tahan juga ni. Eksperimen.
Kau mati ni dia ambil. Lompat terus. Gambar tu lah. Depannya kepor ni. Sudah depan tu. Sini lah. Okey, dalam pukul 5 lebih macam tu kita orang pergi kat Sangkar balik untuk menduga ikan dekat situ tak. Yes. Video please. Cakap. Allah Akbar. 2 kilo dah. Aduh, strike kasar ni. Pergi terlucut pula. Naik. Oh, kena perut. Dia tak betul. Kena perut. Main tipu. Patut pun. Masuk ke pusat ha. Okey, kali ni Eddie strike lagi. Mantap. Mengadap toilet orang. Oh, tu dia. Drag keluar. Itu dia. Jangan kasi lepas ke ni. Tegangkan tali terus. Tegangkan tali. Kasih buka sikit. Ini kali lah abang mah. Saya sedap. Timu-timu lagi. Malah. Member. Macam muka. Alhamdulillah. Akhirnya. Bodi. Oh, buka elok. Seharian nunggu dia. Aduh. Alhamdulillah aku dapat strike MJ dekat petang ni, dekat kawasan Sangkar ni. So petang ni memang meriah dengan MJ lah. Dengan kawan-kawan pun dapat MJ banyak kat ni. Ikan saya ni boleh buat umpan dia bang. Gelap pula. Cahaya sana. Cahaya. Tak apa. Dia ada cahaya-cahaya keimanan. Tekan sikit. Wah. Pelik. Pakai dah cukup dulu. Alhamdulillah. Assalamualaikum.
Nak keluar ni lagi besar ni. Memang tempat. Oi, mahal dia lagi. Dia lagi. Jadi kita letak kan. Apa saya boleh bantu ni? Bantu. Kanan jauh. Bagi packing bag. Bagi hujan lah sekali. Kau mana nak kau sini? Kilo semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah MJ aku yang kedua petang ni. Patut kita. Kita tengok kita tadi. Satu jadi hero misal lah. Dia ada sampai lambat. Ini kasar lagi. Lebar ni. Kesai dengan petani. Yang ni saya tamayu ni. Apa ni? Tolong ni ya. Sebuah tali. Tolong ni ya. Tak. MJ kedua. Dia ada tali je. Okey, kan? Betul ini. Kecil pun. Ini yang dicari. Dia bawa bot. Mata kail saya ada 3 tadi dalam ni bang. Pastikan naik. MJ manis-manis. Ikan gigi bak kata Fat. Okey, ni strike MJ aku yang ketiga. Kanan jauh. Dia buat tawaf pula. Sah. Ni sekejap. Dia keluar balik. Okey, ni scenes yang last sebelum balik sebab bateri aku dah habis. Okay bang, macam mana trip hari ni? Mantap, terbaik. Di? Puasa pun ada hasil. Alhamdulillah. Okey, untuk korang naik dengan tekong ni nanti aku berikan nombor dekat dalam description. Alhamdulillah, ni hasil yang kita dapat lah dari ni. Okey kawan-kawan, sampai sini dulu. Jumpa lagi dalam next episode. Jangan lupa subscribe, follow dan share pada kawan-kawan. Assalamualaikum.